Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak test aku punya kamera baru ni. Sebelum beli aku nak try buat vlog. Try lah guna kamera ni aku tak. So patutnya aku nak naik basikal, tapi memandangkan dah pukul 4 lebih tak jadi. So aku try kamera ni untuk naik motor je. So kita try connect dengan handphone. Aku berdua dengan wife aku try tengok. Kita kira kamera first aku untuk aku buat vlog. Cuba-cuba untuk buat vlog. Ini aku pakai punya King 6. So okay kot view macam ni. Aku tengok dulu. Adjust sekejap. Tinggal. Tadi aku rekod tadi dia sekejap je. Aduh lah. Ni dekat Fruit Hut ni. Aku kat sini dekat Eco Majestic. So memang selalu aku beli buah dekat sini lah. So aku hari ni nak test aku punya video cam ni. Punya white. Tapi aku rasa aku macam tak adjust 4K lah. Sebab dia boleh rekod sini 5 jam. Okay, aku tak tahulah. Sini macam ada jual sepedak. Best pula sepedak ni. Kat sini 10 biji RM10. 10 biji RM10. Sudah? 13 biji RM10. 13 biji RM10. 13 biji. Boleh lah? Satu. Video. Boleh QR eh? Yes, review dah sampai. Bang, Assalamualaikum. 6. 13 biji, 3 biji RM10. Murah tau. 13 biji RM10 bang. Murah tau. Sampai Jumaat semalam kita bagi 15 biji RM10. Nampak? Mana nak dapat ini dekat Eco Majestic tau, tempat orang kaya-kaya ni. Mana dapat murah macam ni ni? Aku tak tahu kualiti gambar ni macam mana. Dia macam, kalau kau tengok, nampak macam GoPro. Tapi taklah macam GoPro sangat. Ya okey lah. Ni aku pakai view depan, mungkin voice aku tak berapa clear sebab mic dia belah belakang. Mic dia. So sekejap aku cuba tukar. So yang ni aku pakai yang view belah belakang. Aku rasa clear kot. So view ni aku kena tukar balik. Aku tak tahu aku pakai 4K ke 1080. Sebab 1080 dia jimat sikit bateri lah kot dengan space. Sebab nampak dia punya white dia lain macam. Kalau 4K dia tak white macam ni. Tak kembung. Tapi tak apalah. Kita nama percubaan untuk aku buat vlog. Tapi sayang lah tadi aku rekod naik motor, tak tekan pause pula. Lah nama pun first time kan. Okay, kali ni dah rekod. Aku cuba kali ni. Tadi tak jadi. Saya tak tahulah kenapa. Tekan kot. Tekan tiba jadi pause pula. Okay. Dalam rumah dia. Lihat apa sih ada tekan yang Baik. ni. Dia rekod apa? Dia dah. Okey, dia. Dia jalan tak? Jalan. Dah jom. Dia keren. Tapi view dia tak tahulah macam mana. Aku tak kena dengan handphone. Tak kena dengan handphone, kau tak boleh tengok view.
rasa itu dulu untuk aku test aku punya video ni. So nanti aku tengok bila masuk komputer dia punya resolution dia macam mana. Untuk aku rasa ni setting 4K. So itu je lah untuk kali ni. Bye.